Yang. Nak buat mi goreng mamak? Tapi saya Cina lah. Dicinakan kah? Dicinakan. Mi ni Aisyah buat lor mi KL style. Dia tak sama macam lor mi Penang style yang Aisyah pernah buat dulu. Ayam hiriskan berat dengan white pepper, oyster sauce, kicap cair, tepung jagung dan minyak dulu. Tumiskan banyak bawang cincang sampai wangi. Tumiskan ayam yang diperap tadi. Masukkan fish cake, masuk lagi white pepper, sos tiram, kicap pekat, kicap cair. Kalau nak lagi banyak rasa, letak chicken stock powder. Lepas tu letak air. Bila air mendidih, masukkan mi kuning. Masukkan sayur sampai masak. Masukkan air tepung jagung untuk pekatkan kuah. Letak telur hancur kacau sikit. Memang comfort food dan senang untuk cari bahan dan masak. Siap. Bila nak makan, boleh letak sikit cuka hitam atau cili padi juga. Korang pernah try ke lor mi KL style? Jom komen kat bawah. Makan! Double tap dan follow ya.